Hai semua, selamat kembali ke episod baru. Dan hari ini saya berada di tempat yang sangat istimewa. Ini kali pertama saya berada di Belanda dan kali pertama juga saya meneroka di sini. Dan saya telah menemui sebuah istana yang benar-benar membuat saya terpukau. Anda mesti melihatnya sendiri untuk mempercayainya. Tempat yang luar biasa ini dibina pada tahun 1887 dalam gaya Neo-Gothic oleh seorang arkitek. Saya tidak akan sebutkan namanya, kalau tidak, anda boleh cari istana itu. Tetapi dia adalah seorang arkitek dari Rotterdam. Ia terletak di Belanda. Dan ya, mari ke sini. Anda boleh ambil gambar yang cantik bahagian belakang istana ini. Menara-menara yang sangat indah. Wah. Korang semua, korang takkan percaya apa yang korang akan lihat dalam beberapa minit lagi. Korang memang takkan percaya. Masa saya mula-mula masuk pintu ni, beberapa minit lepas, saya memang terus terpukau. Masuk ke dalam sini. Wow. Semuanya masih ada, semuanya. Seluruh istana penuh dengan barang. Semua barang antik ini. Baiklah semua, saya sedang berdiri di sini dalam sebuah bilik dan anda boleh lihat album perkahwinan yang cantik ini, semua gambar perkahwinan ini. Anda boleh lihat seorang lelaki dan seorang wanita. Saya rasa mereka pernah tinggal di sini. Ini adalah gambar perkahwinan mereka dari bertahun-tahun dahulu. Semuanya dalam warna hitam putih. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada orang-orang ini. Saya tak tahu sejarah tempat ini, tidak banyak sejarah. Cuma saya tahu, ia telah ditinggalkan sejak 2003. Yang dibina pada tahun 1887. Tetapi secara keseluruhannya, sejarah tempat ini memang tidak diketahui. Ini adalah ruang makan yang sangat besar. Saya rasa di sinilah mereka akan duduk dan makan bersama keluarga. Anda boleh lihat, setiap kerusi dalam bilik ini, anda ada 2 kerusi utama di setiap hujung meja. Dan kemudian anda ada kerusi-kerusi kecil ini. Dan setiap satu daripadanya mempunyai huruf H yang terukir di atasnya. Dan istana itu, nama istana itu bermula dengan huruf H. Jadi anda boleh cari sendiri. Tapi saya takkan beritahu lebih lagi. Ini kali pertama saya meneroka di Belanda dan saya benar-benar terpegun. Ini adalah ruang tamu kecil mereka. Lihat, mereka mempunyai sofa ini dengan bantal dan ia ada huruf H. Dan itu kerusi dengan huruf H. Dari ruang makan, anda berjalan terus ke dalam lorong. Seseorang telah meletakkan jerami ini di tengah-tengah sini. Masih bergolek-golek. Lihat ini, malah letak lukisan di sini. Aduh. Tak ada tanda tangan pada lukisan ni, jadi saya rasa ini salinan saja. Kemudian dari lorong, ini betul-betul mengejutkan saya. Anda terus berjalan masuk ke dapur. Dapur di sini adalah dapur moden. Semua barang masih ada di dalamnya. Ya, ia telah ditinggalkan sejak 2003, tapi lihat semua yang ada di sini. Ketuhar gelombang mikro, ketuhar di sini. Kamu boleh jual ini dengan harga yang sangat tinggi. Pintu-pintu semua terbuka. Semuanya terbuka saja. Kamu boleh masuk ke dalam sini. Peti sejuk ini masih berbau harum. Semua buku masakan, buku memasak. Ini semua peti sejuk. Oh ya, kami nampak ini di sini. Ini adalah jam. Ini mungkin bilik persidangan. Betapa kayaknya orang-orang ini agaknya. Tugu kecil yang cantik. Baiklah, kemudian kita masuk sini. Kita akan naik ke atas sebentar lagi. Tapi pertama sekali, masuk sini dulu. Ini adalah dewan-dewan yang sangat besar. Bilik-bilik persidangan. Lorong-lorong di mana seminar akan diadakan. Ini mesti seorang ahli perniagaan yang tinggal di sini. Dan dia menggunakan bilik-bilik ini untuk bertemu rakan-rakan perniagaannya dan sebagainya. Bilik ini. Kami semua benar-benar terpegun dengan yang ini. Ini adalah kerusi Chesterfield Inggris. Ia dijual dengan harga beribu-ribu euro. Ia cuba terbiar di sini. Anda boleh sahaja ambil dan bawa pergi. Lihatlah lelaki gila itu. Di sini anda boleh lihat bar. Mahu segelas bir yang sedap?
Ini untuk wine. Dan anda ada piano yang cantik di sini. Awak nak main lagu sikit untuk saya? Awak nak masuk dalam video? Marilah, dia boleh main piano. Adakah ia rosak? Ia rosak? Ia rosak. Baiklah, mari kita teruskan. Ini adalah Dewan Persidangan Besar. Kami nampak beberapa gambar yang menunjukkan mereka bermain dalam orkestra dan saya rasa mereka akan berlatih di sini bermain seruling. Dan apakah semua ini? Di sini, di hadapan. Dia akan berdiri di sana dan kemudian... Macam itu. Wah, kawan-kawan. Ini luar biasa. Melalui pintu hobbit kecil di sini, kita masuk ke dapur. Satu lagi, dapur industri yang pasti pernah digunakan untuk menjamu ramai orang di sini. Kami nampak kereta di sana, jadi kami agak ragu-ragu dan kami fikir, ya, mungkin ada seseorang di dalam sini. Tempat ini telah lama ditinggalkan. Jadi baiklah, kita akan naik ke atas untuk melihat. Mari kita lihat kalau ada sesuatu di atas sana. Wah, tengok gambar ini. Saya rasa ini mungkin anak perempuan mereka. Dan pada saat itu, bilik atas ada katil by the chair di sini. Tengok ini, katil-katil yang cantik ini. Mereka juga ada meja dengan 2 kerusi dalam bilik air mereka. Apa? Boleh awak bayangkan tinggal di sini? Bilik tidur ini mungkin bilik anak-anak. Saya baru nampak satu lagi bilik tidur. Yang ini di sini. Satu lagi bilik tidur utama. Pakaian untuk dibasuh dan semuanya masih di sini. Katil, kadar. Ini adalah meja solat mereka untuk digunakan pada waktu pagi. Cantik. Baiklah semua, ini adalah bahagian lain bangunan ini. Satu lagi tingkat atas. Belum teroka yang ini lagi. Perkara pertama yang saya nampak ialah ada topeng di sini. Nampak tak begitu nyata? Emasan semua. Baiklah, mari kita lihat. Ruang dulu kecil di sini. Tak begitu istimewa pun. Lalu sini, ini bilik air. Satu lagi bilik tidur. Bilik tidur kecil yang cantik. Kena rakam jam ini di sini. Kami sudah berada di sini selama berjam-jam dan masih lagi jumpa bilik-bilik baru. Wah, apa ni? Kartu berjemur. Ia dah tak boleh dibuka lagi. Mungkin ada kunci padanya, tapi tak kisahlah. Ini adalah kawasan gym kecil dan tempat berjemur matahari serta aktiviti seperti itu. TV yang sangat lama. Wow. Itu dah macam dinosaur. Dan kemudian bilik ini awak hanya nampak dari jauh saja. Sebab ya, saya rasa inilah bilik kerja pemilik tempat ini. Dia buat urusan dia di sini. Lihat, semuanya masih ada di sini. Kerusi-kerusi yang cantik di sini. Jadi kawan-kawan, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton video minggu ini tentang lawatan ini. Video minggu ini adalah video yang saya simpan dalam arsip saya selama beberapa bulan. Anda mungkin pernah lihat beberapa Instagram stories tentangnya beberapa bulan lepas. Jadi inilah bangunannya.
Saya tak mahu keluarkan video ini sehingga hari ini. Sebab banyak perkara pelik berlaku di sekitar istana dan orang ramai telah ditahan oleh polis. Dan banyak perhatian diberikan kepada istana itu. Tetapi sekarang pemilik istana itu sudah kembali ke istana, saya baca dalam satu artikel, dan dia mula mengubah suainya. Jadi sekarang selamat untuk saya keluarkan video ini dan tidak menghadapi sebarang masalah. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton video minggu ini. Saya rasa sangat menarik untuk merakam sebuah istana seperti ini. Anda jarang melihat istana yang begitu cantik seperti ini. Dan ya, terima kasih sekali lagi. Sila like, langgan, komen dan jika anda ada duit, sokong saya di Patreon. Dan seperti biasa, jumpa anda minggu depan. Selamat tinggal.